Merah. Apa? Hari ni nak 2 tau. Apa 2? Alah, saya tak tahu pula. RM2 nak pergi buat tambang cek kerja, Aling. Alah, Ling. Tak malu minta duit kat orang perempuan. Nah. Muka je lawa. Duit tak ada. Lawa. Hai, lawa. Hei, muka. Buruk dia kata lawa. Tanda dia dah cinta tu. Sebut kisah satu cerita. Kisah terjadi negeri Melaka. Tahan cerita ni. Seorang pahlawan berpembela bangsa. Makin trailing cerita ni. Pahlawan bergelar Laksamana Hang Tua. Pak asyik menyanyi aja awak hari ni. Kenapa? Terbiar nak mampus agaknya. Bukan nyanyi dah, baca buku sejarah. Oh, buku sejarah. Sejarah apa? Sejarah lama, sejarah Hang Tua. Sejarah Hang Tua? Tengok buku sejarah ni. Orang perempuan tak boleh tengok. Ini sejarah Panglima. Orang perempuan tekan nak jadi Panglima. Ini sejarah laki-laki. Kalau tak kasih tengok pun, tolonglah ceritakan. Macam mana nak cerita belum tamat? Baru baca penggal 1. Dah tamat nanti bolehlah ceritakan. Sudahlah Pak letak saja buku itu kat sini. Tolong belikan saya susu. Itulah awak. Kalau saya duduk di rumah, nak senang-senangkan hati, nak baca buku sejarah, itulah tak ada, inilah tak ada, itulah tak ada. Kalau saya berjalan nanti awak cemburu. Dahlah, suruh budak sebelah tu pergi beli. Budak sebelah tu seorang pun tak ada. Semuanya pergi sekolah. Jadi saya lah kena beli. Yalah. Awak juga nak minum kopi susu nanti. Ngacak aja. Orang senang-senang hati nak baca buku sejarah, itulah tak ada, inilah tak ada. Ngacau tak habis-habis. Itu tak kena. Ini yang kena. Allah, Batara Guru dah nampak. Buku sejarah apa ni agaknya? Orang tu ganyut ni. Ini buku sejarahnya. Nanti dia balik. Ambil ni. Amboi banyaknya. Saya suruh beli 1 tin saja. Itulah saya sayangkan awak. Suruh beli 1, 6 saya bawa balik. Mana buku sejarah tadi? Ada pun. Tersebutlah kisah Laksamana Hang Tua. Kak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi? Baca apa dah tamat? Dah tamat? Kalau bang, Batara Guru dah tahu. Menangis seperti anak-anak. Bohong, aku tidak percaya. Oh, kau fikir aku macam anak-anak ya? Bagus kalau kau tidak percaya. Aku akan tinggalkan rumah ini sekarang juga, mengerti?
kasihan. Bang Karman, kenapa? Aduh, aduh. Kenapa, Bang Karman? Aduh. Kenapa? Sakit. Alah. Aduh. Yang mana, Bang Karman? Yang ini. Nanti saya obatin ya, Bang ya. Itu tandanya kau masih sayang lagi sama aku, bukan? Kalau begitu, kau ini bohongin aku. Memang kau ini banyak temberang.